nombor plate dekat sini kira salah lah. Kau nak tengok apa daripada langit nombor plate ni, saya akan tukar nombor plate ni ke atas. Yang kat belakang cakap kau tengok daripada bumi. Lepas tu saya kena saman. Saman tu tak boleh nak terus settle. Dia kena ubah dulu pada keadaan asal, baru kita boleh bayar saman. Maksudnya kena pergi inspection dulu dekat dia. Dia tengok lulus, baru boleh bayar saman. Alright. Benda first kali yang saya buat, macam biasalah, saya akan tanggalkan stiker-stiker yang lama ni, yang dekat bawah ni. Sebenarnya gigih jugalah nak tanggal stiker ni, bukan sebab apa. Korang pun boleh nampak, dia punya sticky tu, sticky residu dia tu, memang susah nak tanggal. Nak tanggalkan yang stiker lama tu senang, memang senang. Tapi nak hilangkan sticky tu memang agak susah lah. Itu cabaran lah bagi siapa yang nak tanggalkan nombor plate lama daripada magnet ni. Dan dia ada risiko. Risikonya apa? Magnet boleh calak. Okay, sebelum tu nak terangkan, okay, nombor plate ni saya beli dekat kedai IG Shop ni, saya sediakan dekat description. Dia ada lining hitam tau. Actually lining tu boleh tukar warna apa pun, warna hijau ke warna merah ke, korang bagi tahu je nak warna apa, dia akan buatkan. Macam saya sedia untuk buat lining hitam. Okay, saya letak dulu, sebelum tampal saya letak dulu dengan sabun lah, untuk senang adjust. Kalau korang terus lekat, takut setelah lekat dia tak boleh nak adjust, rosak pula stiker tu kan. Tapi kalau korang letak sabun, dia okey, boleh adjust lagi. So bila dah final dia punya place tu, saya biarkan dulu lah. Sementara tunggu kering, saya akan buat nombor plate belakang pula. Okay, ini dia nombor plate belakang. Yang asal yang standard dia macam ke bawah. Dia memang standard mana-mana pun. Jadi saya cuba untuk gantikan dengan plate yang lain. Plate besi ni satu, ataupun plate plastik ni. Tapi sebabkan saya rasa yang plate plastik ni yang lebih best, yang lebih cantik, lebih kemas, jadi plate ni. Okay. Actually yang plate besi tu saya beli kat IG shop yang lain. Dan yang plate plastik tu saya beli dekat IG shop yang lain. Cumanya saya lebih rasa yang plate plastik ni lebih kemas lah. Sebab yang plate besi tu yang ketuk tu dia macam lari sikit. Okay. Sebelum nak tampal plate baru, kenalah bersihkan dulu kan. Habuk-habuk tu kalau tak bersihkan rasa macam ralat sikit lah. Sebab bila dah tampal nak bersihkan macam mana. So inilah dia peluangnya untuk bersihkan. Dan bila dah bersihkan saya terfikir pula nak tanggalkan benda lampu tepi ni lah. Tak tahu apa nama lampu ni. Tapi lampu tepi ni nanti kalau saya rasa saya nak pasang balik, saya akan pasang balik lah bila-bila. Okey, bila dah cuci dah bilas semua, keringkan dulu. Sebab apa? Sebab bila nak tampal tu saya kena buat marking dulu. Bila nak buat marking kenalah keringkan dulu, nanti tak nampak pula marking tu. Sebab apa bila dah marking tu senang sikit saya nak tampal. Kalau tak marking tadi kelang kabut kat kiri kanan. Jadi bila dah kering saya buat marking lah. Marking pakai marker pen. Adjust dulu dia punya kedudukan. Lepas tu baru marking. Kita center, baru marking lah. Ini untuk memudahkan kerja sebenarnya. Bila dah marking, baru boleh letak double tick. Okey, double tick ni dia bagi sekali Dia bagi sekali dengan satu set plate lah. Plate depan tu yang saya buat stiker tu dengan plate belakang yang plastik tu, satu set harga dia RM40 siap pos. Okey, RM40 siap pos. Yang plate depan tu korang boleh pilih apa-apa tulisan, saiz pun boleh pilih. Dan warna lining pun boleh pilih. Okay, tengok bila dah marking kan senang je. Tampal je terus. Confirm di center punya. Alright. Okay, lepas tu lap sikit. Lepas tu buat testing sikit. Testing apa, sama ada kuat ataupun tak. Tarik sikit. Tekan sikit lagi. Tekan sikit terus. Alang-alang.
Okey, saya rasa yang depan ni dah kering hari tu. Tapi sebenarnya dia tak adalah kering sangat. Cuma certain part dah kering lah. Macam dekat bahagian nombor 6 dah kering, bahagian nombor 8 dah kering. Jadi saya berani dah untuk tanggalkan. Dia tak perlulah kering 100%. Sebenarnya sebab saya nak plate ni at least dia dah melekat pada tempatnya. Jadi boleh tanggalkan yang apa ni plastik lucina tu. Plastik lucina tu sebenarnya melekat juga Tapi dia punya lekatan dia tu tak kuat berbanding yang stiker nombor tu. Stiker nombor dengan huruf tu. Yang itu lebih padu. Untuk sebenarnya bagi tahu korang, tulis huruf dengan nombor tu sebenarnya dia bercantum tau. Dia sekali. Jadi korang tak perlu nak tanggalkan satu persatu. Memang korang terus tampal sekali. Okay? Jadi itu sahaja. Harap korang like video ni, komen dan subscribe bagi korang yang belum subscribe.